Masa terdekat, dunia sedang hujan berterusan kerana hujan yang berterusan di bumi. Manusia sebenarnya telah mengembangkan kaki sotong. Pada mulanya saintis di seluruh dunia, saya pun tidak tahu punca spesifik hujan ini. Ia hanya boleh dipanggil bencana hujan. Sejak banjir besar berlaku pada 2029, hujan tak pernah berhenti. Bandar itu secara beransur-ansur dibanjiri. Jadi untuk menghadapi bencana yang tiba-tiba ini, orang kaya menaikkan asas dengan cepat, membina bandar di langit, dan menggunakan kawasan bandar bawah sebagai saluran keluar. Toskan air banjir yang berlebihan. Ini tiba-tiba menyusahkan rakyat biasa tanpa wang. Ramai orang berfikir secara pesimis, lambat laun dunia akan dilanda banjir. Tetapi yang semua orang tidak tahu ialah, ramai daripada mereka, saya tidak sabar menunggu hari apabila dunia tenggelam. Apabila banjir berterusan, virus baru telah mula merebak di kalangan penduduk. Gadis menonton berita. Tanpa disedari, saya telah digigit nyamuk. Dia hanya merasakan pedih di mukanya, tetapi langsung tidak menyedari bahaya nyamuk ini. Sejurus itu, pegawai itu mengumumkan berita itu dengan segera. Para saintis cuba menyesuaikan manusia dengan kehidupan pada hari hujan. Vaksin khas telah dibangunkan. Selesaikan sahaja suntikan. Ini akan membolehkan semua orang hidup seperti biasa pada hari hujan. Detik ini memberi harapan kepada orang ramai. Tetapi detik seterusnya, penduduk di hadapan TV serta merta terkejut.